kalau nak kata berbumper macam tu, diorang nak elakkan benda tu, pakai tayar 200 lebih pun tak dapat. So kita nak tahu feedback dia lepas dia pakai ARC ke Zentrax. So bang, Okay bang, kalau secara jujurnya saya SCV8 and then contoh saya ulang alik daripada Seri Damansara sampai ke Setiap Alang ke sini lah. So macam ada kalanya tiba-tiba brake mengejut macam itu hari kita brake mengejut, dia tak makan habis, dia tak licin sampai ke kiri ke kanan. Tapi ada satu isu bang, orang selalu cakap kan, dekat line putih tu kan, kalau kena dia membuang sikit. Tak. Dengan zebra line kan, kena memang membuang lah. So untuk abang macam mana? Bagi saya zebra line tu ketokak itu biasalah. Kalau kita sepatutnya kita kena test dekat line hujung tepi highway. Sebab apa? Bila kita main cornering ni kadang-kadang motor akan terlajak sikit. Bila fork ke suspension kita tak baik, itu yang kita bermaksudkan jalan berline tu. Bila line putih tu, kalau yang tu dia tak kacau, dia tak macam beralun, itu tak ada masalah pun. So bila saya test tu, itu memang tak ada masalah. Kalau nak kata berbumper macam tu, diorang nak elakkan benda tu, pakai tayar 200 lebih pun tak dapat. Sama juga, isu Sama akan juga. tetap sama. Tapi apa-apa pun memang terbaik lah untuk Zentrax. Memang terbaik. Memang puas hati daripada hati. Memang puas hati. Korang tak percaya, korang boleh try. So nak dapatkan Zentrax, korang boleh datang dekat Suria Garage Zentrax Gripada Urat Laju for the local.